Hai, Assalamualaikum. Siapa yang kat sini tak tahu lagi khasiat tauhu? Okey, hari ni saya buat tofu ball ataupun berbola tauhu. Tauhu ni rendah lemak, rendah kalori dan tinggi protein. Jadi ianya menyebabkan kita merasa kenyang lebih lama. Sangat sesuai untuk mereka yang nak diet. Tauhu ni juga mengandungi vitamin B6 yang sangat penting dalam menyokong perkembangan otak dan juga sistem saraf. Jangan bagi anak-anak makan makanan terproses ya. Okey, sangat bahaya untuk kesihatan. Jadi ibu-ibu bolehlah buat berbola tauhu. Jom teman saya rasa. Saya ambil ni, makan suam-suam ni. Okey. Saya nak cicah sambal kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. First time saya buat tahu ball ni. Makan sambal kacang sedapnya. Sekejap dia habis satu ya. Nak try makan dengan sos pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat kat luar. Sebab dia breadcrumb tu kan. Sedap makan sos. Jangan risau ya makan dengan kuah kacang ni. Sebab kacang tanah ni tinggi protein. Sangat sesuai untuk sesiapa yang nak diet.